selama saya bertugas lah, banyak kes-kes yang macam ni lah. Okay, mungkin yang paling latest remaja yang dah bertahun dia buat dia tawarkan perkhidmatan seks, ya, tawarkan kepada sesiapa sahaja tanpa pengetahuan mak ayah. So sangat menyedihkan sebab mak ayah tak tahu. Jadi remaja-remaja macam ni, dia datang, dia akan, kadang dia orang bertanya kan, okey, bila selalunya kalau kita dah habis talk untuk pelajar ni, mereka akan tanya, jumpa kat belakang, mereka tanya, Kak, boleh tak nak tanya, saya ni ni kat sini gatal lah, apa semua kan. So bila ditanya, mereka dah bercakap, mereka dah ada ciri-ciri STI. So bila dah sampai STI, so kita kata kena pergi doktor lah. Kena pergi klinik macam mana, kena pergi klinik juga, sebab dia tak boleh tak boleh sampai dia kena melalui ubatan juga, kena jumpa doktor. So kita akan rujuk lah mereka pergi ke mana, yang klinik yang mana terdekat. So bila macam tu, dia kadang remaja-remaja ni ada yang kendiri dia dah bila dia tahu dia dah STI, dan so dia dah rendah lah.